Azura Luna Mangunharjo. Ini bukan Azura yang lain, bukan. Sebab nama isteri saya Azura juga. Tapi Azura yang ini bukan juga yang dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah. Azura. Bukan. Saya tak boleh nak nyanyi, takut orang lari nak dengar kan. So, siapa sebenarnya Azura Luna Mangunharjo ini? Kalau kita dengar dari namanya, mungkin dah boleh agak dah. Ya, betul. Dia berasal dari Indonesia. Dia dilahirkan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1978. Azura ni, dia bukannya orang yang terkenal di Indonesia, tapi dia terkenal di dunia. Sebab apa? Sebab dia menjadi salah satu buruan Interpol. Polis dunia cari dia. Apa yang dia buat ni? Adakah dia setara seperti Jolo yang dicari-cari di dunia sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi tu? Azura ni, dia bermastautin di beberapa negara seperti di Amerika Syarikat, lepas tu ada juga di England, ada juga di Itali. Banyak negara besar lah dia duduk. Selama dia duduk di negara-negara besar itu, dia telah menipu orang-orang. Menipu orang-orang ni macam mana? Mula-mula dia akan kata bahawa dia ni orang kaya. Dia orang kaya di mana setiap bulan dia akan dapat duit 2,5 bilion rupiah per bulan. Jadi orang-orang kan dengar, dia kira-kira dalam tukaran dia boleh tahan juga ni 2,5 bilion rupiah ni. Ni lebih kurang dalam hampir 1,5 juta ringgit jugalah ni sebulan dalam simpanan. Jadi orang-orang pun percayalah dengan dia, ditambah lagi dengan pakaian dia yang stylish gila pada masa tu. Lepas tu apalagi orang-orang dah tertarik tengok dia pula bermulut manis menipulah dengan orang-orang tu. Okey, dia kata, apa kata tolong belanja makan, apa kata tolong bayarkan ini semua. Orang-orang pun percaya. Itu menipu orang. Belum lagi dia menipu hotel. Dia tipu hotel itu, contoh dia pergi check-in, dia bermalam dekat satu hotel atau satu resort, dan kemudian dia telah memalsukan bayaran dia, kad kredit dia itu. Dia buat seolah-olah dah bayar dah, tapi sebenarnya yang dia palsukan itu lebih kurang hampir 800,000 US dollar untuk bermalam di hotel tersebut. Itu bukan satu hotel je, ada banyak hotel juga dekat Eropah pun ada juga. Itu ditambah lagi dengan si Azura ni, dia ada maid, ada pembantu rumah. Itu pun pembantu rumah dia tak bayar. Masa tu dia duduk dekat Hong Kong. Dia tak bayar selama lebih kurang 8 tahun. Pembantu dia tak bayar. Lepas tu ada beberapa tagihan lagi. Tagihan wine dia. Lepas tu tagihan bisnes dia pun ada juga. Dia tak bayar. Bayangkan ya, 8 tahun dia tak bayar lebih kurang hampir 100,000 dolar Hong Kong. Banyak gila tu, 100,000. Kalau kita dengar 100,000 ringgit pun banyak. 100,000 rupiah pun banyak jugalah sebenarnya tu. Jadi dia dah sampai merata negara dia pergi menipu orang tu semua. Itu belum lagi dia menipu orang dengan nama dia. Nama Azura, kadang di bahasa nama dia, my name is Ellie. Kadang dia tukar lagi nama dia, my name is ini, my name is itu. Macam-macam dia tukar. Lepas tu dia kata pula, dia lulusan universiti terkemuka di dunia. Dia pernah kata, dia lulusan MIT. Kalau lulusan MIT ni maknanya dia sama belajar dengan Rick Richard, dengan Howard Stark kot, Tony Stark kan. Lepas tu dia pernah kata lulusan Cambridge, pernah juga. Lepas tu lulusan Essex University. Macam-macam lah. Orang kalau menipu ni, sikit-sikit je dia berani menipu. Ini, Masya Allah, boleh satu dunia kena tipu dengan dia. Jadi, mangsa-mangsa ni, dia pergi, kita dah menjadi mangsa kepada seorang wanita ini bernama Ellie ke apa semua. Apa kata kita buat satu grup WhatsApp, ada sesiapa maklumat mengenai dia, jom kita info dalam grup WhatsApp. Ya, betul. Dia dapat tahu oleh orang lain, info dalam grup WhatsApp, lepas tu dia hilang. Terakhir orang jumpa dia dekat Itali. Itu pun dah lama dah beberapa tahun yang lepas. Sampai itulah Interpol, polis dunia cuba mencari dia. FBI pun cuba nak cari dia. Saya rasa kan, dalam ramai-ramai bakat menipu ni yang saya rasa respect lah dengan orang yang menipu sampai berjuta-juta sampai ni. Sebab apa? Sebab dia boleh hilang tanpa dikesan. So, kalau Azura jumpa video saya ni, mohon tunjuk ajarnya lah macam mana. Tapi apa pun memang mind blowing jugalah. Orang yang tak ada apa-apa background, bukan nama besar di Indonesia, tapi dia boleh menipu orang-orang di dunia. Mungkin juga si Azura ni dia belajar dari Nami. Masa kecil dia tengok cerita One Piece, dia baca komik One Piece, jadi dia, apa kata aku try juga in real life. Manalah tahu kan, si Azura ni dia pernah
ditangkap sebenarnya sekali dan kemudian dibebaskan. Nah, selepas dibebaskan itulah yang dia memang totally hilang. Nah, itu lebih kurang 10 tahun yang lepas dia ditangkap. Dan sampai sekarang dia menjadi buruan. Yang terakhir dijumpai dia di Itali atau di Perancis. Macam tu. Nah, bayangkan kalau dah sampai sekarang polis tak jumpa, yang mana kali terakhir dia jumpa dan menjadi tangkap itu 10 tahun lepas. So apa dah level dia ni kan? Entah dia hidup lagi ke tak, kita tak tahu kan. Mungkin entah dia sekarang dengan Jolo sama-sama bersembunyi, kita tak tahu.